Nampak? Nampak sikit lah. PCP. Terbuka lah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi sallallahu. Okay guys. So nasihat aku, siapa yang nak memasuki Raudah, nusuk daftarlah seawal 5:30 pagi InsyaAllah. Semakin awal kau masuk, semakin nikmat. Semakin manis. For me not first time lah. Masa first time tu kita tak pandai kan. And then now Allah dah bijakkan sikit. Alhamdulillah. So kita telah pun Alhamdulillah kita telah pun diberi nikmat. Ya Allah, manis sungguh apabila dapat sujud lama, berdiri lama, menjejakkan kaki dekat bumi Raudah. Sangat seronok. Alhamdulillah. Mudahkan. So yang ni kalau nak terus ke Raudah boleh cari dekat pintu. Kalau boleh lah solat subuh tu pagi tu biar kat pintu 367. Dekat area 367. Tu 367. So kalau boleh kalau tak dapat 367, cari pintu yang terdekat 36 something supaya memudahkan kalian Okay. So sekarang ni dah ramai tengah beratur untuk ke Raudah Alhamdulillah, syukur yang amat sebab kita tidak perlu melepasi banyak tapisan yang tadi. Kita cuma perlu melalui satu tapisan saja. So satu tapisan saja. So alhamdulillah, syukur dengan nikmat Allah. Satu tapisan yang memudahkan, yang dipermudahkan